Stop. 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 Nanti kena copyright. Stop. Stop. Tada. Dia dah masuk setahun. Adik nak masuk setahun kan? Dia dah besar guys. Assalamualaikum. Cakap Assalamualaikum. Dia tolak. Okay, korang semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Saya harap korang semua yang tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Okay. Saya Alhamdulillah sihat, insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan sihat saya berpanjangan ya, insyaAllah. Okay. Asyik okay je. Sebenarnya dah lama saya tak buat video. Dah lama sangat. Banyak sangat video saya tak sempat nak buat sampai habis. Mesti sekerat-sekerat je. Lepas tu dah stop. Dah tak buat dah. Sebab tada. Sorry korang tertekan tadi. Tertekan stop. Okay, sebab yang ni lah. Sebab ni. Sebab saya punya kekuatan tu dah banyak berikan kepada si manja. Bila si manja memerlukan kekuatan saya, jadi automatik saya akan jadi drop lah. Nak bersemangat untuk korang tu macam lambat lagi macam tu. Tapi itulah sebenarnya saya rindu sangat-sangat nak buat benda-benda macam ni. Saya kan ni favorite macam hobi saya. So macam rindu nak buat. Tak buat tu macam teringat je. Tak lah. Selagi tak buat dia ingat tau. Dah cuba lupakan tapi tak boleh. Tu maknanya apa? Rindu. Ya Allah, tengok anakku. Korang nampak kan? Ni semua dah jadi tempat. Memang dijadikan tempat sidai baju. Memang tak sidai baju kat luar. Kita orang sidai baju kat sini. Tapi baju anak lah kat sini. Baju saya dengan suami saya ada tempat-tempat dia. Ampayan dia. Okay, hari ni sebenarnya kita dah nak dekat hujung-hujung Syawal. Hujung-hujung Syawal. Banyak sangat story nak cakap, nak cerita dengan korang. Tapi saya risau cerita saya ni akan jadi macam Caca Marwah, macam bersipah-sipah, tak tersusun. Sebab kenapa tak ada skrip lah kan. Tak ada skrip. Lepas tu tak ada nak tulis nota apa-apa. Nak cakap apa. Macam random je cakap. So macam bersepah. Saya jenis macam tu. So kalau siapa sembang saya, sepah-sepah lah cakap kan. Hey, saya kena fokus satu-satu. Okay. Sebenarnya kan. Saya ada banyak sangat beli barang unboxing. Salah cakap, sorry kan. Sebenarnya saya banyak beli barang tapi dah unboxing. Dah unboxing. Awalnya memang nak unboxing dengan korang, tapi tak buat-buat. Last kena sound bila nak buka barang. Dah beli barang tak boleh buka. Macam tak boleh buka. Tak buka-buka. Dah kena sound dengan suami saya. So saya terpaksalah buka tanpa korang. Dan yang mana sempat tu saya simpan lah hol. Itu pun faham-faham je lah. So ada barang lah yang dah buka, tak apalah. Nasib-nasib lah yang tu. So hari ni saya nak buka barang saya. Barang-barang saya semua yang saya suka. Mestilah beli barang yang kita suka. Takkanlah beli barang yang tak suka. Itu apa benda kan. Kalau korang tengok background macam sepah-sepah aku, macam kelang kabut ke, sorry korang. Biasalah. Aduh, tak tahulah kenapa lately ni, kenapa. Banyak sangat kerja sampai rumah dah kemas. Tak sampai seminit sepah balik. Dah kemas sepah balik. Tak tahu kenapa. Tak tahulah, macam penat sangat dah. Astagfirullahaladzim. Tak, itu memang dah kerja kita kan. Tengok tu, Tengok. Dia tarik sifar dah. Aduh. Padahal basah lagi tu. Apa dia nak buat tu? Geram. Cekik. Bam. Okay. So sekarang ni saya nak bawa korang tengok saya unboxing barang saya ni. Okay, sekejap saya tunjuk. Sorry tau. Saya cakap awal. Sekarang ni rumah saya memang bersepah.
Okay, bersipah. Penat dah nak kemas. Nak kemas je tak sampai seminit dah sipah. Lala macam, bila nak buat video ni? Bila nak buat video? So tak apalah, kurang layan je lah video saya yang rumah saya sipah-sipah ni. Okay, nak tunjuk. Ni barang saya punya niaga. Nico Bismacha. Saya dah buka dah. Sorry korang. Saya terpaksa letak sini dulu. Nanti saya kena kemas-kemas, saya letak kat dalam store. Ni kotak je. Barang ni ada kat sana. Tu sana tu. Dia blur pula. Okay, tu barang nak unboxing tu. Ni tada. Tisu lengguk kat sini. Ni adalah barang saya ni. Saya unboxing. Ni biji kopi. Sekarang ni saya pakai biji kopi ni. Memang terbaik. Setakat ni customer saya suka. Mantap. Okay, so inilah barang saya. Ni mesin kopi. Orang panggil grinder. Ni yang ni saya pakai yang ni. Sebelum ni. Selirak kan. Banyak sangat barang sampai tak tersusun. Kenapa macam serabut plastik ni buka lah kan. Saya tak nak buka sebab apa. Saya bukannya ada customer setiap hari. Customer saya tak ramai. Sehari 1, 2, 3 cup je. 1, 2, 3 cup. So benda ni kena plastik bungkus sebab berabuk guys. Tengok ni. Berabuk guys. Berabuk. Dia cepat berabuk. So saya tak nak lah berabuk masuk kat dalam cawan. So saya kena tutup. Ni pun yang tutup. Ni cawan tak pakai. Saya tutup. Ni tutup. Ni tadi ada orang order tadi. Tutup. Semua banyak-banyak plastik. Ni plastik semua. Okay. Sana mesin air batu. Semua terpaksa kena berlonggok atas ni, tak tersusun guys. Sipah. So kita nak buka yang bawah ni sebenarnya. Kita nak bawa ni keluar. Saya tak cukup nafas pula ai. Jom kita bawa keluar. Buka lampu lah, buka lampu. Terang. Ni tutup. Kita nak buka ni gun. Kena penuh dengan kesabaran ya. Ni kain buruk ni kenapa kat tepi ni? Mesti anak koleksi. Tengok tu. Tengok tu. Sabar je lah. Okay. Sementara dia tengah kecil ni kan, kita kena enjoy je. Kan? Dia tengah kecil tu, kita enjoy je. Sebab masa anak saya yang kecil, yang lain yang sulung yang dua tu, saya busy sangat. Sampai saya tak dapat nak enjoy momen-momen yang best-best. Adalah tapi tak banyak. So kali ni yang ketiga ni, anak yang ketiga ni saya enjoy betul-betul sampai habis. Apa benda ni? Sambal. Kisah saya kena sambal. Okay. Saya tak tahulah dengar ke tidak. Harap-harap dengar lah dalam video ni. Sebab saya tak pakai mic guys. Okay. Ni dah lama tau dekat. Kita tengok tarikh. Kat sini 15 bulan 4. 5 bulan 4. Sekarang dah 16 hari bulan 4. Lama dah. Seminggu lebih. Kita buka-buka je. Cepat dek, buka. Alah, omennya dia. Comot. Ingus dia. Omennya. Alah, ingus. Okay, kita buka. Sikit. Kita buka ni. Kita buka sambil pakai tangan. Tak payah pakai tripod. Nampak meriah sikit. Gegar-gegar kan. Makas kucing tu. Yang gegar-gegar lah. Yang view ramai. Dia siap ada. Dia wrap lagi. Dah wrap plastik ni. Dia wrap lagi. Sekejap sini dulu. Okay. Okay. Okay korang. Saya dah buka dah plastik tu. Mana? Adik tapi sikit. Ni. Dia wrap ni dulu. Lepas tu. Okay ni dah buka tak tepi. Tepi lah. Kita buka lagi ni. Nak tahu tak kenapa saya nak beli ni sangat? Sebab saya nak masak
biskut. Dah macam-macam lah nak masak pakai ni. Ini dah lama saya nak. Ini dah lama saya nak. Sebab apa? Yang sebelum ni ada tau, tapi dah problem. Aduh, sakit tangan aku. Okey. Kita tepikan plastik ni kejap. Anak kita main handphone guys. Saya rakan guna handphone dia ambil. Tada. Dek. Adek. Dek janganlah macam dek. Dek janganlah macam. Macam. Alah ada bela. Tak kisahlah. Okey, kita dah ambil pisau lipat ni tapi risau budak ni Dia nampak ni dah. Benda ni tak pernah dapat. Dia nak. Okay, kita tak pergi. Kena cepat-cepat lah. Ya Allah, boleh ke ni? Bismillahirrahmanirrahim. Dia datang. Sekejap Okay, kita dah buka tadi. Guna pisau, guna dua tangan lah. Sebab terpaksa tolak tepi dulu. Kita nak rakam-rakam ni kan. Sebab ada budak kecil ni menolong. Kita takut terkena tangan dia. Dia dah kopik warna putih guys. Benda ni kalau dah terkopik memang bertambah bersih rumah kita. Adik. Sekejap. Sekejap sikit ni. Jom. Kita buka oven kita. Tada. So kita ada ni. Dah kosong dah dalam ni. Jom kita buka. Buka yang ni dulu. Ya Allah, anak aku dia bagi patahkan. Itulah ada anak kecil ni. Korang tengoklah sendiri macam mana. Okay. Apa yang saya dapat? Dapat ni lah. Dia punya grill dia. Grill ke apa tak? Ni dapat shadow dia. Macam ni Tempat keluarkan bersih lah. Lepas tu kita dapat tray. Tray. Lapik bawah. Last sekali kita dapat tray. Comel je tray. Okay, itu je. 1, 2, 3, 4. Kita ada ni. Okay. Okay, kalau nak tepi kejap. Lepas tu yang ni. Nampak tak? Nampak kan? Wah! Ni. Kita dapat buku panduan. Macam biasalah. Ya, dia bagi buku panduan. Ada, tepi sini. Ada. Okay, lepas tu inilah kita punya oven. Comel. Kecil je. Dalam 20 liter. Tak silap saya. Sekejap. 20 liter kan? Saya tulis tak kat sini. Ya, 20 liter. So 20 liter oven dia kecil je, ringan je. Ringan dalam 5 kilo je. So dalam dia macam ni lah. Sekejap, saya bawa korang tengok lagi dekat Tengok korang. Tada, kecil sangat. Kalau ikut jari saya 1, 2 dua situ. Dalam macam ni.
Dalam video nampak je lah besar kan. Tapi kecil je. Small je, small. Saya zoom jap. Small. Small je. So, ya. Lepas ni bolehlah kita buat biskut. Sedap. Saya suka. Memang saya nak masak biskut. Okay. Lepas tu saya ada beli lagi tau. Nanti korang tunggu. Harap-harap saya dapatlah unboxing dengan korang. Ya Allah. Tengok tak nak. Risau. Korang memang ada anak kecil ni. Dia punya kebizian tu. Tengok ni. Berlipat kali ganda guys. Berlipat kali ganda. Ya Allah, dia punya rasa dia solid ah. Solid. Bukan main-main punya. Rasa solid. Okay. Tak percaya Saya tak percaya. So sekarang ni saya boleh letak kat luar. Yang kat luar punya tu boleh buang. Nanti saya tunjukkan korang. Adik, janganlah dia dah mula nak main. Okay lah. Okay lah korang. Nanti kita sambung sekejap lagi. Saya nak settlekan barang saya nak kemas. Dengan selerak ni dengan kotak-kotak tadi. Kan? So kita sambung kejap lagi. Ataupun mungkin sampai sini je video saya. Saya takut tak ada sambung-sambung lagi. Sebab asyik, lately ni asyik tak ada video yang sempurna. Maksudnya tak ada yang sampai habis. Tengok dia dah habis. Okay, bye korang.